Yang ni pengalaman kereta rosak dekat Jalan Gerik lah. Waktu awal pagi lah. Boleh tahan juga panik masa tu. Sebab kawan dia seorang perempuan histeria lah. Ada seorang brother ni lah yang daripada Pulau Pinang ni. Dia ni dulu belajar di universiti dah. Jadi zaman dia belajar ramai kawan-kawan dia. Lepas tu habis dia belajar bekerja apa kan. Nak jadi cerita, ada satu masa tu member baik dah yang di zaman dia belajar dulu. Accident dah. Member ni orang Kelantan dah, orang Kota Baru. Jadi Haziq ni, dia pakat-pakat dengan kawan-kawan yang ada di Pulau Pinang kan. Tapi masing-masing duduk di daerah lain-lain dah. Pakat-pakat nak pergi ziarah kan. Niat dia dua dalam satu. Nak pergi ziarah member, lepas tu nak pergi jalan-jalan ke negeri Kelantan ni. Ambil angin apa kan. Jadi dia pakat ramai-ramai, semua dia perhimpun-himpun ada 8 orang lah. 6 orang lelaki, lepas tu 2 orang perempuan. Kira dia pergi 2 biji kereta lah. Haziq bawa kereta dia, kereta kelisa. Lepas tu member satu lagi nak kereta wajar dah. Masa tu dia buat perjalanan waktu malam. Dia fikir apa tau. Dia 2 biji kereta, dia ramai kan. Andai kata terjadi apa-apa, tak apalah 2 biji kereta, sebiji ni boleh cover apa kan. Rasa macam selamat dah sikit kan. Jadi semua mereka ni orang kata budak muda kan. Jadi riuh adalah kereta. Masa tu Haziq dia bawa kereta. Member yang duduk di sebelah dia nama Anip. Lepas tu di belakang 2 orang perempuan. Seorang Rina, seorang nama Ani lah. Jadi riuh jugalah kereta kan. Dengar radio bersembang lah apa kan. Yang sebiji lagi kereta wajar. Yang tu 4 orang. Member mereka lelaki lah. Jadi dalam perjalanan malam tu kan. Masa tu Anip ingat lagi. Mereka dah berhenti kat Banjaran Titi Wangsa. Dah makan, rehat, minum air apa kan. Macam-macam benda lah dia buat kat situ kan. Dia keluar pada Banjaran Titi Wangsa ni. Adalah lebih kurang 2 km ke 3 km. Haziq punya agak-agak kan. Masa tu rasa tersengguk-sengguk dah. Tiba-tiba mampu enjin dah. Masa tu kena ke tempat yang betul-betul paling gelap lah kan. Dengan kat corner patah bahaya tu. Kena orang lalu langgang apa kan. Jadi yang keluar pergi tolak kereta pergi ke tepi ni Anip lah. Haziq jaga steering kan. Yang perempuan diorang tengok saja kan. Masa tu tak panik apa lagi. Yang Rina dengan Ani ni boleh gelak-gelak lagi dah. Yang kawan mereka kereta wajar ni lepas jauh dah ke depan. Sebab apa dah? Masa tu ada kereta lain lalu. Jadi kawan yang di depan kereta wajar ni bila nampak ada kereta di belakang. Ingat si Haziq. Rupanya bukan. Haziq kereta tengah rosak. Dia kalau keluar handphone nak telefon kawan kat depan kan. Line pula tak ada. Jadi Haziq apa yang dia buat, dia pergi buka bonet depan, tengoklah apa yang patut, apa yang dia reti kan. Jadi masa tu yang si Rino ni, dia seronok terlebih sangat dah. Dia kata apa, weh, tak ada gajah ke apa kat sini kan. Bahaya ni. Dia cakap sambil gelak-gelak dah. Dia marah jugalah dengan mulut si Rino kan. Habis tu dia kata apa tau. Dia kata si Anip, hang tu masuklah dalam kereta. Lagi ikut harimau terekam hang ikut. Dia main dengan harimau pula. Tadi gajah ni harimau. Anip punya marah dengan mulut si Rina ni. Jenis orang kata mulut capui ni. Jadi masa si Haziq duk kelebek enjin kan. Duk cari apa yang dia tahu kan. Dia high basic dia tahu lah kan pasal kereta. Lepas tu Haziq kata kok mana kita kena cari bantuan ni. Aku nak kelebek kereta ni aku tak reti sangat. Tak tahu banyak sangat. Cuba pakai lampu handphone je. Lampu suluh pun tak ada kan. Jadi mereka selalulah kena buka cahaya handphone ni kan. Sebab nak jalan pun gelap dah. Masa tu nak jadi cerita ni. Dengar suara perempuan teriak lah. Bunyi tu dekat je. Masa tu Anip dengan Haziq ni. Dia duduk suluh ke tepi-tepi hutan ni. Terpacak putih tinggi je. Nampak rambut dia panjang. Dia dalam keadaan tunduk lah. Rupanya yang tu yang duk teriak lah. Masa tu Haziq dia pergi dekat Rina. Rina ni dia buka tingkap kan. Sebab panas pun. Haziq kata kat Rina dah. Tu. Mai dah tu. Gajah ke harimau tengok apa dia tu. Bila Rina tengok je. Tu dalam keadaan samak tu kan. Tapi nampak putih panjang. Taulah yang tu apa dia orang. Masa tu Rina dah panik lah. Muka dah satu macam. Orang kata dalam keadaan nak teriak tak jadi. Macam tu. Masa tu Haziq kata apa. Nak buat macam mana. Dia nak teriak-teriak lah kan. Kalau boleh belah ke belah dah. Buat macam mana kereta rosak dah. Jadi member nama Anip kan. Dia berani dah. Dia berjalan atas jalan jauh ni. Semata-mata nak cari line handphone je. Jauh depi ni. Dapat juga telefon member tu. Yang kata wajar kan. Dia pun patah balik. Tu pun makan masa ni. Dah lah yang 2 orang perempuan di belakang ni. Dia takut. Tu kat pun tu dah ke sebelah mereka ya. Kat semua-semua tu. Tu Haziq kata apa. Jangan duk tengok lah. Dia tahu takut kan. Buat tak tahu dia. Dia nak teriak-teriak lah kan. Boleh tahan juga lah. Nak tunggu kawan yang kata wajar ni main. Dia pemain sampai lah.
Bila mereka sampai, yang putih panjang tu tak ada dah kan. Jadi mujuk lah seorang kawan pemain dah. Dia ni pandai lah babak kereta ni. Dia cek kereta apa kan. Terus start apa, hidup dah. Haziq kata jom cari gas, jangan duk tunggu lah kan. Jadi kereta dia mula berjalan kan. Benda ni secara spontan dah. Kata bumbung ni. Kedekang. Macam ada seorang yang berdiri duk lompat-lompat dah. Masa tu yang si Rina dia histeria dah. Dia mengilai dah masa tu. Mengilai, teriak, gelak. 3 dalam satu. Haziq dia panik lah. Tak ada nak buat apa dah. Apa yang dia boleh pesan dekat si Ani, suruh ulang baca ayat kursi ulang-ulang. Baca kuat-kuat pun tak apa. Ulang ya. Jangan berhenti dah. Mujuk lah si Rina, walaupun dia histeria, dia tak agresif tau. Tak ada lah nak cakap orang lah, buat orang lah, mengamuk dah kereta. Tak ada. Dia lebih kepada tu lah suara. Mengilai, teriak, gelak lah. Lepas tu mata dia terbeliak lah. Bukan apa, takut berjangkit dengan si Ani lah. Seram, dia duk renung muka si Ani. Ani duduk sebelah dia. Faham-faham lah, orang kalau renung seseorang dengan mata terbeliak kan, memang seram lah. Masa tu member Haziq nama Anip ni, dia telefon kawan kereta depan lah, kereta wajar, beritahu ni, si Rino ni, hantu musuh badan. Masa tu dia biar kereta mereka berhenti ke tepi dah. Tapi masih kawasan hutan dah. Mereka bincang nak buat macam mana kan. Masa tu dah pukul 4:30 ke atas dah kan. Mereka bincang apa, kita pergi singgah masjid lagi kan. Kita minta tolong dengan orang kampung. Jadi bila pukul 4:30 ke atas, nanti mereka sampai ke kawasan kampung, jumpa masjid pukul 5 lebih kan. Mereka tunggu kat kawasan masjid tu. Masa tu si Rina ni dia tak mengilai dah. Tapi dia jenis mata terbeliak dah. Memang seram lah. Mujuk lah jenis duduk diam dah. Kira dapat beza lah kan. Perangai dia yang sebelum kerasukan dengan kerasukan macam tu. Jadi macam mata terbeliak, dia agresif lah. Dia tengok orang kata. Dia pun tunggu sampai orang masjid mai dah. Seorang orang masjid mai, dia minta tolong. Masa tu minta tolong dengan Tok Imam dah. Tok Imam minta apa sebotol ayat mineral. Tok Imam tu dia buat dengan bacaan je lah kan. Dia ruqyah lah. Apa ni si Rina ni. Masa ruqyah tu si Rina ni dia muntah lah. Tapi muntah dia bukan keluar benda makan pun. Dia macam keluar anginnya dengan cecair sikit kan. Muntah dia kan. Masa tu lah baru dia nampak steady sikit si Rina ni. Baru normal lah. Mata yang terbeliak tadi tu dah biasa balik dah kan. Tu Tok Imam tu dia bersembang dengan dia ramai tu kan. Macam mana boleh jadi macam ni kan. Haziq pun cerita balik lah masa kereta rosak tadi kan. Ni lah Rina. Gajah lah, rimau lah. Sekali benda lain yang main lah. Iaitu Pontianak lah. Tu yang dia mengilai tu. Jadi orang kampung yang ada kat situ dekat masjid kan, geleng kepala kan. Tapi tak apalah, settle jugalah benda tu kan. Tapi si Rina dalam keadaan lemah kan. Dan lepas tu mereka ni lah masuk solat subuh apa dulu. Lepas tu baru mereka sambung perjalanan mereka kan. Nanti pagi sampailah dekat rumah member yang mereka nak ziarah kan. Member yang accident ni. Kira seharian mereka duduk kat rumah member. Member yang accident tu kan. Yang mereka pergi ziarah ni. Sehari mereka duduk kat situ. Kira orang kata tidur 1 malam jugalah rumah member kan. Yang hari kedua tu baru mereka pergi jalan-jalan di negeri Kelantan ni. Kira pergi makan angin lah orang kata kan. Tapi itulah si Rina ni dia banyak diam kan. Mungkin rasa bersalah ke no. Mulut capui sangat no. Gajah, harimau lah. Benda lain yang main kan. Berhantar cerita dalam cerita ni kan. Bukan cerita dia sebenarnya. Tapi benda ni berlaku dekat orang luar yang main ke kampung dia. Dia pemain mengai dah. Jadi berada yang nama Hafizul ni daripada negeri Perak kan. Dia beritahu kampung dia biasa kan. Kelapa sawit, kebun pisang lah. Hutan-hutan tu biasalah suasana kampung kan. Ada satu tempat ni, dia dalam kawasan kelapa sawit. Ujung sekali dekat dengan hutan dah. Kawasan tu banyaklah pekerja ladang sawit nampak ni. Tedung selah dah. Dia keluar, dia masuk, dia keluar, dia masuk lah. Kira orang kata boleh kata macam kawasan larangan lah. Kalau tak ada apa urusan, kalau boleh jangan pergi situ kan. Memang ada orang kampung yang berani, yang bekerja ladang apa. Tapi mereka dah tahu dah kan. Tapi dalam keadaan berhati-hati lah. Kalau main area tu dah. Sebab selalu nampak tedung selah duk main kawasan tu dah. Jadi nak jadi cerita satu hari tu kan. Ada 4 orang budak muda dah. Mereka main dengan 3 biji motor. Mereka bawa batang mancing apa lah. Masa tu member si Hafizul ni nampak dah. Mereka masuk ke kelapa sawit tu. Jadi member Hafizul 2 orang ni. Duk syok. Tahu-tahu mereka nak pergi hujung tu pun. Tempat bahaya tu kan. Yang ada telung selah kan. Jadi member Hafizul ikut dah. Budak muda ni. Dia naik motor jugalah. Betul dah. Dia pergi sampai hujung. Lepas tu member Hafizul berhenti kat geng budak muda ni. Sembang dengan mereka kan. Beritahu kan. Bahaya bang tempat ni.
Orang kampung pun tak main kan. Duk nampak terdorong selah duk main kawasan ni. Banyak kali dah orang duk nampak apa. Tapi yang budak muda tu, yang 4 orang tu kan, dia kata, tak apa kot bang. Kami main mengesak je kan. Harap-harap tak jumpa lah dia kan. Jadi dia sembang cara elok kan. Bukan marah apa-apa, cuma main bagi tahu lah pesan kan. Tapi ketegang juga, dia nak mengai juga. Biar kan, member si Afizul ni belah macam tu kan. Mampu happy lah, orang dah bagi tahu lah, tak mau dengar juga kan. Lepas tu dah masa pun berlalu, nanti petang dah. Dalam pukul 6 lebih. Kan dia pun 4 orang muda-muda yang pergi mengai ke dalam tu kan. Kawasan tu ada payah dah. Tanah dia pun jenis tanah jenis lembap lah. Sebab kawasan tu dia berayak. Jadi 4 orang mereka yang mengai ni. Pukul 6.30 lebih kurang. 3 orang je keluar. Mereka keluar pergi mana? Mereka pergi cari orang kampung minta tolong. Bagi tahu apa kawan mereka hilang. Masa tu si Afizul pun terlibat juga. Dia pergi tolong cari juga. Kebanyakannya geng-geng budak muda lah. Orang dewasa pun ada juga kan. Dia pakat balik ambil parang lah. Bawa kasut bot apa kan. Bawa torchlight apa kan. Sebab masa tu nak dekat senja lah kan. Jadi member si Afizul yang dah pesan dekat budak 4 orang tadi kan. Dia pergi jumpa beritahu tu lah orang kata. Bahaya tempat ni. Buat macam mana benda ada jadi pun. Dia pun cerita apa tau. Dia pun lari pada ulang tudung selah lah. Yang dia pun berpecah lari berselerak ni. Yang seorang member hilang. Nak patah balik pergi cari takut. Tu yang pergi minta tolong orang kampung. Tu yang Afizul kata dia pun terlibat jugalah pergi ronda cari kan. Adalah lebih kurang 30 ke 40 orang budak-budak muda main tolong cari. Tak lama pun. Bila mereka sampai, mereka reda-reda hutan semua-semua kan. Dalam 15 minit jumpa dah. Woi, sini weh, sini. Jumpa dah. Pakat serbu pergi tengok kan. Jadi apa kat budak muda yang hilang kan. Tahu tak jadi macam mana? Dia ni tenggelam dalam payah dah. Jenis selut yang nampak macam rata kan. Macam boleh pijak. Tapi bila pijak, tenggelam. Dia sampai parah lehat lah. Senyap. Memang dia tengah pingsan rupanya. Masa dia pada bertarik dia naik buat keluar ni kan. Dia tak sedap lah. Sampailah dia persiram badan dia selut-selut apa kan. Buat masuk dalam kereta, berkeluar pergi rumah orang kampung. Masa dalam kereta tu dia sedang lah. Tapi dia tak boleh nak cakap lah. Dia jadi bodoh kan. Bawa pergi ke rumah orang kampung. Dia bagi dia suruh mandi apa kan. Selut banyak kan badan dia kan. Tukar pakaian apa. Letak bantai bagi dia baring berehat apa kan. Lama sikit baru dia bangun dah. Bagi dia minum air apa dulu. Lama sikit baru dia bertenang sikit. Baru dia mau sembang lah. Jadi Afizul ni. Dia tunggulah. Apa benda budak ni nak cerita ni. Macam mana dia boleh terpakalui dalam payah tu. Sampai tinggal kepala saja. Lepas tu dia pingsan. Ni mesti jadi apa-apa ni. Bila budak tu dah tenang kan. Baru dia cerita kan. Itulah awal tu dia pelari pada ulang tudung selah dah. Ulang tu tak ligan apa pun. Ulang tu lalu ya. Tapi seram lah kan. Kalau dia patuk jalan. Dia pun berlari. Berselerak dah. Jadi kawan yang tenggelam dalam selut ni. Dia ikut jalan dia sendiri. Yalah kelang kabut kan. Panik kan. Tak tahu nak lari ke mana. Redah ya kan. Tu yang dia tenggelam dalam payah tu. Dia tenggelam. Nak bangkit tak boleh. Betul-betul sampai kat leher lah. Tu bahaya tu. Selut yang jenis sedut kan. Yang tu bahaya tu. Jadi masa benda tu jadi. Nak dekat dengan senja lah kan. Kalau orang kata nak dekat pukul 7 lah. Jadi masa budak tu cuba usaha nak naik kan. Benda tu makan masa juga tu. Lepas tu dia nampak ada orang mai kat dia tu. Budak tu ingat kawan dia mai nak tolong. Rupanya bukan tu. Ada orang tua seorang tu. Berjalan mai. Sambil berjalan tangan dia letak di belakang tu. Jadi ingatkan orang kampung kah mai cari dia kah nak tolong kah. Tapi kenapa seorang tu. Bila orang tua tu makin dekat kan. Jadi budak muda ni kata. Pakcik tolong saya pakcik. Tolong saya pakcik. Pakcik tu mai dekat lagi dengan dia. Nampak jelas kan. Muka pakcik tu bergerutu ni. Macam kulit pokok ni. Mata dia terbelik. Kalau dia bergerak kepala dengan mata sekali. Kira mata dia nampak macam batu ni. Dah lah terbelik. Mata macam batu kan. Kalau dia bergerak kepala itulah. Mata macam tu lah. Macam robot kan. Yang benda ni bertambah seram. Di belakang pakcik tu. Dia ni tudung selah duk ikut dia. Jadi yang kawan dah duduk dalam selut ni. Nak lari tak boleh. Nak selamatkan diri macam mana. Pingsan lah. Yang tu sebenarnya buat dia pingsan. Tu apa Afizul kata apa. Seram tadi dengar dia cerita ni. Kalau saya duduk kat tempat dia tak tahu jadi apa. Takut kena serangan jantung kan. Benda tu bukanlah dalam keadaan gelap sangat dah. Kan masa tu masih senja kan. Masih sama-sama lah. Cerah jugalah. Boleh nampak. Yang kawan-kawan budak-budak tu kan. Diam kan. Menyesal kan.
Sedangkan orang kampung dah pergi pesan dah, bahaya tempat tu, bahaya, dia pun nak pergi juga kan. Lepas tu tak apa, biar budak tu berehat dulu. Nanti dekat pukul 10 malam baru dia balik dah. Biar bertenang, biar cool lepas dulu baru dia balik dah. Tu yang Fizo kata, dia pun kaki mengai juga kan. Kadang-kadang pi jugalah berdekatan dengan tempat tu. Bukan sampai ke tempat tu, dia dekat-dekat dengan tempat tu lah. Lepas jadi kes budak ni yang nampak orang tua dengan ulang tahun selah ni kan. Fizo kata apa, dia dengan kawan-kawan dia lah, walaupun dia pergi mengai kan. Nak dekat dengan kawasan tu pun dah tak mau dah. Tapi ada orang yang bekerja ladang, dia pergi kerja kan, macam biasa kan. Fizo dengan kawan-kawan dia bincang juga lah kan. Makhluk apa kan budak tu nampak kan. Senang kata jin kan. Kan masa tu nak dekat senja kan. Jadi dia perkaitkan lah ulang tahun selah tu kan. Kemungkinan penunggu lah. Sebab ulang tahun selah tu ada dengan pakcik tu. Yang main dekat budak tu kan. Dia main bukan buat apa-apa kan. Dia main tunjuk muka, tengok macam tu. Dia patah balik. Macam mana kalau benda ni jadi kat kita tu? Tenggelam dalam selut, makhluk tu main dengan ulang tahun selah duduk kat belakang dia. Rasanya sama tu, mesti pingsan.